Ada yang tanya saya, bang buatlah resipi 5 bahan pula. Lagi-lagi untuk kami yang student ni. Kalau korang suka ayam goreng, korang kena buat resipi ni. Hari ni kita nak buat resipi pakai 5 bahan sahaja, iaitu crispy chicken parmesan. Ini inspirasi daripada chicken parmesan yang sebenar, tapi kali ni kita pakai tepung goreng ayam. So dia lebih crispy, lebih garing, dengan cheese yang boleh tarik panjang-panjang. Kalau korang buat sambil tengok TV, memang best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita akan gorengkan kita punya ayam ni dulu. Lepas tu baru kita proceed buatkan dia punya topping. Saya guna ayam bahagian chicken chop yang dibuang tulang dan juga dibuang kulit. Kita perlukan tepung goreng ayam serbaguna. Kemudian cara nak goreng dia, celup dalam tepung kering dulu. Lepas tu kita celup dalam air biasa. Kemudian tepung kering sekali lagi, air biasa, dan last sekali diakhiri dengan tepung kering. Waktu last ni korang tekan-tekan sikit bagi melekat. Lepas tu tus-tuskan sampai nampak tepung kerinting. Kemudian korang goreng dalam minyak yang panas. Bila ayam dah cantik, dah golden brown, korang boleh angkat dan kita tepikan sekejap. Untuk topping dia, saya guna instant pasta sauce, flavor mushroom dengan tomato. Lepas tu yang ni optional, korang boleh tambahkan sikit air supaya dia tak masin sangat. Kacau-kacaukan, pindahkan atas api. Kemudian kita akan panaskan kita punya sos pasta ni. Bila kuah dah mendidih, kita perlukan 2 cheese ni, iaitu perfect italiano perfect pizza dan juga perfect italiano parmesan cheese. Kalau beri perfect pizza ni, dah siap ada dah 3 jenis cheese, cheese mozzarella, cheese cheddar dan juga cheese parmesan. Tapi disebabkan nak extra kick, kita tambahkan juga parmesan cheese tadi. Tabur dekat atas kuah dan taburkan juga perfect italiano perfect pizza. Bagi cheese tu cair, sementara tu boleh potong-potongkan kita punya ayam dan kita curahkan kita punya topping tadi. Siaplah kita punya crispy chicken parmesan. Cuma pakai 5 bahan sahaja. Sangat simple. Boleh buat untuk tengok TV. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.